Korang, kali ni pakcik nak review untuk studio raya yang dinamakan Sentuhan Studio Raya. Studio raya pakcik juga, yang mana korang boleh datang kat sini kali ni tahun ketiga. Dan tahun ketiga ni lebih bagus sebab kita jelmakan rumah kayu kat sini. Dan rumah ni sebenarnya menampakkan vibe-vibe raya orang-orang kampung lama-lama dulu. Kalau pakcik nak review sikit, ada ni jam lama, box lama, TV antik, ada juga telefon dan tingkap serta lampu kat sini. Korang akan nampak kat sini, korang boleh buka, boleh tengok. Bolehlah korang bersandiwara kat sini kan. Dan ada juga pelita, typewriter dan segala aksesori, termasuk juga orang kata simfoni ni dengan beg lama kat sini, menaikkan lagi aura dan juga wajah-wajah ataupun sinematografi menaikkan suasana untuk raya. Ada juga untuk moden kat sini, moden contemporary katanya. Belakang dinding warna macam pakcik, tapi kalau pakai baju tak apa, kat sini boleh naik. Kat sini pun naik juga. Cuma ni moden untuk ramai, boleh masuk kat sini, duduk kat sini. Belakang kita tarik nanti ada bunga-bunga. Dan paling penting, kalau korang parking kat sini bawa mak ayah, senang sangat untuk access. Sebab daripada parking selangkah dua langkah sahaja dan mesra wheelchair. Korang boleh parking dengan senangnya, tak payah naik bertingkat-tingkat. Korang pun senang untuk akses kat sini, macam-macam kedai makan. Jadi untuk korang, pakcik bagi tahu kat korang hari ini adalah bermulanya untuk lock date untuk booking tempahan anda sehingga sebelum Hari Raya nanti. Sebab Hari Raya nak balik kampung dah. Jadi sebelum Raya ni, datang berbusu-busu lah korang. Tapi sebelum tu, buat tempahan dulu dengan deposit, supaya korang datang nanti dengan keadaan yang sangat bersedia. Terus tak payah QQ, terus ikut time yang ditetapkan dan jadual yang ditetapkan. Okey korang? #Studio Raya 2026.